tekanan kuat. To. Dia pernah tahan suara tekanan kuat pada suara sampai tekanan kuat pada makhluk itu sampai tahan suara. To. Dan to ni hanya nafas. Dia tahan tapi suara dia pas. Suara tu kira lembut. Ada sebut suara lembut kuat lah makhluk. Kita lepas suara. Wah. Tekanan yang paling kuat sekali. Dia huruf yang paling kuat tekanan, paling banyak tekanan, maknanya itulah sudah kuat. Segi mudah sikitlah. Yang ketiga kuat berapa? Stop. Sebab dia ada sifat istilah di tempat dan juga sifat beristifat kuat. Tiga semua. Keempat, apa? Law. Law ni dia ada istilah, ada tempat dan juga ada dan juga dia ada jahat. Nampak tahan, suara ada lepas. Lepas tu dia ada istilah dan ada tempat. Maksudnya ada tempat. Dia hanya dia tak ada sebab tukar. Ada apa? Atau ni ada sebab tukar untuk istilah. Okay, yang kelima huruf kemuliaan. Pada istilah ada perkara, betul ada syukur. Itu sebab apa dia? Yang keenam, betul, kuai istilah dan juga jahat. Dia tadi sebab, kau ni tadi sebab, dia pun tadi sebab, ada istilah. Yang naik cuma pangkal lidah saja. Pangkal lidah tu tak naik, kopi lidah tu tak naik. Dan akhir sekali yang paling lemah berapa? Orang yang paling lemah. Sebab dia dah ada hamas. Amal ni sebab lemah. Bawah lemah. Dia istilah tapi hamas. Dan juga bawah. Ada apa ni lepas belaka situ lah. Impitan. Itu semua sebab lemah belaka. Amal bawah impitan tu sebab lemah. Okay. Dan isma' itu terwasif. Kita boleh kalau kita usul pada huruf boleh. Tapi lambat lagi lah. Macam satu kelas saya tengok wajah tu kita berikan huruf. Apa tu? Kita juga huruf sukan-sukan. Bila belum mati macam mana pun dia belum mati, macam mana bila lambat lagi. Huruf ni sebab kategori huruf yang kita tekan kuat. Lemah tu kuat. Jaga tentu je. Oh dah sehujang tak sedar. Itu lebih saja. Jadi itulah dia huruf yang bersifat istilah. Apa kata istilah? Apa kata istilah? Pangkal lidah. Gigi itu kan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Pangkal lidah gigi ke atas atau ke bawah? Ke langit. Atas lah, kita gigi ke bawah pula. Atas. Gigi ke mana? Ke atas mana tu? Ke mana tu? Sekarang dalam lidah. Ingat itu tu. Dan ingat selalu huruf tu. Sebab baki daripada huruf kuswa atau tikir ni huruf istighfar. Huruf ijazah ada berapa semua? 29. 29 tolak 7. Kuswa atau tikir itulah huruf istighfar, lawan istilah. Okey, kita boleh istighfar pula. Istighfar dari segi bahasa makna dia menurun. Mana tak terangkat lah. Tak terangkat. Pangkal lidah tu stay tempat dia. Kan. Bukan menurun mekor tu tak. Menurun mekor. Tidak terangkat. Tidak terangkat. Stay tempat dia. Ya. Sudah
laki huruf besar dan huruf kecil. Baki itu istifal. Kan? Lam sudah pakai itu. Lam dengan ra dengan ka. Ra. Wa ma wa ra terakat di tempat. Wa ma na tempat. Okey. Yang mana terhimpun huruf istifal dalam syair. Ansyir haditha indika sawfa mujahid. Ansyir haditha indika sawfa mujahid. Okey. Bersabarlah hadis dengan kamu sehingga bersedia. Bersedialah dengan kepandaian. Okey. Dan huruf istifal ini juga dikenali sebagai huruf intifal. Intifal. Bila pangkal dia terendah, maka suara huruf ni juga berendah. Jadi berendah belaka. Ma, la, sa menyebabkan suara itu jadi rendah. Oleh kerana pangkal lidah itu berendah, jadi merendahkan bunyi huruf dia sendiri. Okay? Dan kadar merendahnya macam mana? Dalam banyak-banyak huruf hijaiyah ni, kadar merendahnya ni berbeza. Kita boleh rasa perbezaan kadar merendah itu pada huruf yang pertama. Ini memang pada, iaitu huruf ain, ain dan juga huruf ha. Bila kita sebut dua huruf ni, pangkal lidah kita tu merendah dia ni, kita tekan ke arah makhrajnya di tengah hati. Cuba sebut. Makhraj ain, mana makhraj ain? Tengah haiku. Ya. Ain sini lah, ain. Memang dia mendekat, tapi bila sebut ain, pangkal lidah ni kita tekan ke arah makhraj dia. Ke tengah hati ni, bila kita tekan dia automatik epiglotis itu akan menyempit sekali. Dia ada epiglotis kat belakang epiglotis. Sekali dia sebut epiglotis kan? Akan menyempit jadi dua sebut dan satu huruf lagi bila kita sebut huruf ha. Dua huruf ni kena ada, kena tekan juga ha. Dua sebut. Okey, kalau kita tak tekan pangkal lidah ni masa sebut ain, okey, dia akan jadi satu huruf lagi, huruf istifal juga, huruf hamzah. Dua sebut. Itu pangkal lidah merendah tak? Tak merendah kan? Cuba sebut kita tekan pangkal lidah. Cuba sebut dulu. Tak tekan tu. Tekan sekali. Sekali cuba sebut tapi tekan pangkal lidah. Tekan ke bawah lah. Tekan ke bawah. Kan jadi air kan? Kan? Sama lah huruf ha ni. Bila kita tekan ha. Kalau kita tak tekan, kalau kita tak tekan, dia akan jadi huruf ni. Cuba sebut ha. Jadi cuba sebut ha, tekan pakai lidah. Jadi itulah beza huruf istifal antara ha dan juga dan juga huruf ha. Jadi dekat-dekat makhraj. Jadi kena hati-hati lah. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca huruf hamzah tu, kena hati-hati pakai lidah. Kan? Kalau kita tekan an, jadi huruf ain lah. Sama lah kalau kita sebut huruf ha. Kan? Sebut huruf ha. Kan? Hadza, kita tekan ha. Jadi pelajar kena tahu apa ni?
perbezaan istighfar. Istighfar bagi huruf ain dan ha ni special, berbeza dengan huruf yang lain. Itu pertama. Dan bila bagi bergerak makan lidah tu kan, karena hangkung apa semua, beza pun bunyi pun berbeza. Termasuk bunyi berbeza pada 3 huruf. Pada 3 huruf. Yang pertama pada huruf ra. Huruf ra. Yang kedua pada huruf lam. Dan yang ketiga pada huruf apa? Yang ketiga pada huruf alif. 3 huruf ni dia ada panggil sifat aridah pada dia. Jadi ada kadang-kadang dia tebal. Asalnya nipis, cuma kadang-kadang dia akan jadi tebal, bunyi tebal. Kalau ra tu dia ada khusus, ra dengan lam ni dan juga alif ni dia ada khusus, bab yang panggil tafkhim dan tarkib. Kan? Ada tebal nipis ra. Kan? Macam ra tu tebal dia beri ra tebal. Kalau dia mati sebelum dia tu ada baru huruf beri atas pun tebal juga. Kan? Ataupun beri hadapan. Tebal. Tebal. Kalau ra tu bagi bawah ri nipis pula. Dan kalau dia mati sukun sebelumnya bagi di bawah pun nipis. Itu sebahagian lah. Bunyi tebal ra dengan kita bukan nak belajar bab ra ni. Cuma nak cerita ra asalnya nipis. Cuma kadang-kadang dia beri tebal hukum khusus bagi dia. Kan? Ada bab khusus bagi dia. Itu bab tafkhim dan tarkib. Sama dengan lam. Lam ni dia bunyi tebal bila dia terlibat dengan lafzul jalalah. Allah, bunyi tebal. Allah. Allah yang itu Allah. Selain pada tu yang ini lah. Ini bunyi Allah tu bila melibatkan apa ni, sebelum sebutan lam tu ada huruf balik atas dan juga balik depan. Rasulullah, Allah. Okey, yang lain ini lah. Begitu juga huruf alif. Huruf alif dia akan jadi tebal sekiranya sebelum huruf alif ini dia tak terima baris. Kalau kita buka Quran, tak cukup huruf alif itu ada baris. Di atas ke di bawah ke tak ada. Kalau huruf alif itu ada baris, dia ada hamzah sekali ke atas. Jadi huruf hamzah lah, bukan alif. Huruf alif dia tak terima baris. Jadi tebalnya macam mana? Tebalnya bergantung kepada huruf sebelum dia lah. Kalau huruf sebelum dia tu huruf tebal macam qa, qala, qala, tebal dah bunyi dia. Sebab qa tu huruf istilah pada tebal. Qa maka dia pun tebal sekali. Dhalin, ad-dhalin, qa tu tebal. Maka alif pun tebal. Qa. Tapi kalau sebelum alif tu nipis. Kana. Kana nipis, istighfar lah, nipis. Kana maka dia pun nipis lah. Saqa, baba, nipis belakang. Sebab sebelumnya huruf ni. Jadi alif pun ada tebal dari nipis. Okey, boleh? Gimana? Okey, seterusnya Ibnu Jazari dia mengatakan hati-hati pada istighfar ni gampang orang terbabak. Okey, saya nak WhatsApp lah. Pertama huruf hamzah. Hati-hati bila menyebut apa ni alif mat seperti hamzah pada kalimah al-hamd. Al-hamd. Sudah jelas. Al-hamd jangan begitu.
Jangan saya ingat kata-kata hakim tilawah terpaksa. Dia kata apa? Kalaulah kalimah A'udzubillah itu dikira markah masa tilawah lama masa. Sebab ayat macam ni masuk kori terkenal kori apa tadi yang bertani tilawah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah. A'udzubillah. Dah jelas maksudnya. Tapi a'udzubillah syaitan. A'udzubillah itu betul. Mula-mula tu betul. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Betul lah. Allah. Terus Allah. Jangan Allah lah. Allah lagi. Allah. Pastikan pangkalidah tu rapat bawah. Kan jangan nak kata. Kalau tu pangkalidah naik tu. Tapi naik adalah naik rapat ke lembut. Tapi naik atas ni. Allah tadi. Kalau rapat bawah pangkalidah tu tak naik. Automatik. Allah. Ihdina. Terus ihdina. Turun di bibir. Terus kenapa kali ni? Jadi kita boleh rasa kali kita kalau kita kalau kita otak kita ingat mata kita ni cuma tengok kapal kali ni. Tutup mata, kita tengok kapal kali ni. Dia naik, kenapa dia naik? Saya tak nampaknya. Okey, kita boleh rasa naik. Betul. Alhamdulillah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena jaga pada huruf lam dan mim. Saya screenshot. Dan screenshot. Okey, cuba tengok huruf lam dulu. Lam pada kalimah summa lam lillahi lana, kalimah lillahi. Itu kena rapat rakal dia. Mengenai lillahi. Dengan lillah. Lana, terus lana. Lana. Contoh lagi pada kalimah wal yatalaqqaf. Ini dalam surah Kahfi. Surah 295 ayat 19. Wal yatala. Jangan baca wal yatalaqqaf. Jangan begini. Wal lam lepas sebelum lam sebelum wal itu sama juga. Wal dengan wal yatalaqqaf. Wal yatalaqqaf. Sama wa'alallah sama pada kalimah waladh kita tak tahu waladh. Ini antara kalimah yang Imam Ghazali Ustaz untuk istighfar ni berkaitan pada kalimah. Catat kita boleh. Saya bagi screenshot. Hati-hatilah. Okey, huruf mim pula. Wal mim mafsoti wa min marad. Ini kata tadi pada kalimah mafsoti. Ini muka surat mafsoti ini muka surat 107 ayat 3. Jangan macam mafsoti. Apa yang boleh tu lidah kita tu tak sempurna tu. Apa ni pada yang mafsoti. Jangan mafsoti. Mafsoti. Garis. Jalur
so maso di masoti macam ni sekali tahu lagi lah masoti betul 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 maso betul ti betul tapi bila buku masoti juga. Ini antara apa ni lidah kita lah. Lidah yang besar bukan kita yang besar. Salahkan lidah. Jadi kena latih. Antara kalimah yang Imam Jazari buat ni sebab antara banyak salah tadi daripada kajian dia. Okey. Seterusnya pada kalimah bab. Saya screenshot sekarang. Ini bagi dalil sekali. Pada kalimah wabakun ni berubah dan juga pada kalimah wabakun. Wabakun yaj'aluna asma misra baqarah. Wabakun bil batil. Wabakun ni banyak yang macam wabakun. Wabak dia terpengaruh dengan Allah Taala. Wabak begitu. Batu badan. Wadakun. Munculnya di tempat yang gopoh dan semua angkat pakai lidah. Wabak wadar bil batil kalimahnya kedua. Bil batil ini lagi. Okey. Rabbi Rabbi baik bawah nanti lah angkat surahnya Rabbi yang Rabbi itu pun dari segi bakar lidah dan juga gerakan kasrah rahan dan juga bibir kita tu tak sempurna kita baca Rabbi ya. Dan pada kalimah wadi jangan wadi ni nak cerita balik kasrah tu bila balik kasrah bakar lidah kena jaga betul. Bukan saja pakai lidah, antara bibir, bahkan ke bawah, ada kena jaga bagus. Okey. Dan seterusnya ba, lam, mim, hamzah. Ini seterusnya pada huruf apa ni kha, huruf ha, bukan kha. Cuma buku kita ni tak ada. Okey. Huruf ha, bukan kha, tu ha. Wahad asfa pada kalimah asfa ni muka surat 241 ayat 21 ayat 21. Okey, kena jelas dah. Dengan haf asfa masuk ahabtu dan keluar kalimah ahabtu. Ini bagi mutajalistain nafis masuk tanpa tu dalam ta tapi tak sempurna. Jadi pergi makhraj ta dulu, sifat ta dulu, baru sebut ta. Jadi dia bunyi begini. Ibarat benda besar dan masuk ke tempat kecil. Nampak dah sikit. Ya. Okey. Kena jaga huruf ha dengan hok. Kena kan pakai lidah. Batu al-haq itu biasa. Jadi al-haq al-ha. Okey, dan akhir sekali
Satu tu muka surat 38 ayat 20. Dan akhir sekali huruf mim. Sorry, bukan mim, sin. Okey. Huruf sin. Huruf sin pada kalimah mustaqim jadi tebal. Batu bibir dia kena tarik, mu tu muncul, sin dia kena tarik, otomatik jadi bibir. Bila kita tarik dia akan mengambil sekali kedudukan lidah. Kalau kita terus muncul pangkal lidah tu nak jadi terangkat, jadi huruf stop lah. Mustaqim jadi gitu. Jadi kena jaga. Yang kedua pada kalimah yaskun dengan yaskun dengan tebal. Yes tu nipis belakang, ya pun nipis, si pun nipis. Yaskun termasuk sekali, yaskun termasuk sekali. Okey. Jadi inilah antara kalimah-kalimah yang tubuh kita lah. Imam Ghazali pesan kena hati-hati. Mungkin kita sebut betul sebelum ni kan? Mungkin kita sebut betul sana antara kalimah ni. Jadi untuk ingatan dan cubalah train kan? Macam kalimah masoting tadi, ni barom, jangan morom, barom. Ini antara kalimah yang kena ada. Kalau kita ajar anak-anak, cucu-cucu, adik-adik, suami-suami, isteri-isteri, seorang isteri, seorang isteri, kita ambil contoh kalimah. Kan? Ambil kalimah ni sebagai contoh untuk kita terima sesuai. Itu hikmah. Baca tu sekali Imam Ghazali jaga baca ni supaya betul. Kan? InsyaAllah boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat itibak. Nak terus sambung ke nak minggu depan? Itibak ni pun panjang juga ni. Nak terus sambung ataupun nak minggu depan? Itibak. Kalau nak terus nak minggu depan, kita baca saja. Baca Quran sambung. Macam mana? Nak mana ni juga? Sedap dia. Pakai. Orang lain macam mana orang lain? Nak baca? Redar. Maka semua berat sangat. Dia antara apa ni, kita ngaji ni kita kena enjoy, relax, jangan stres. Kalau tak faham pun buat apa. InsyaAllah dia akan jadi faham. Dengan mudah buat faham, InsyaAllah akan jadi faham. InsyaAllah. Tapi kalau terus sangat stres, mungkin sangat akan lambat faham kadang-kadang. Sebab kadang-kadang mudah-mudah. Macam masak nasi kan, kalau kita sedia masak nasi kan, hari buka ni wah, paling kuah balik lama lagi kan, memang lambat lah nak masuk. Okay. So, nak minggu depan okay lah, kita sama baca masa semua ada 10 minit lagi. Takut tengah-tengah 2 orang tu pukul 10 kan InsyaAllah. Jadi minggu depan kita masuk sifat itibak. Itibak ni sifat perkataan tapi berkaitan dengan sekeliling tepi lidah atau bahagian depan lidah. Depankan, lepas tu bahagian depan atas pangkal. Ini bahagian depan ni. Yang mana khilaf tersebut. Ada kata sekeliling, ada kata tengah. Dan saya akan bawa satu tafsiran. Ada segi istilah yang saya pegang sekeliling lidah tu sendiri. Nanti kita jumpa oleh bahasa. Yang penting hadir baca. Boleh? Boleh kan? InsyaAllah. Hadir baca tu orang-orang dengan baca tu pakai ramah. Tapi saya yang tak hadir dengan saya ada harap kita husnul juga. Tapi saya lah mungkin sibuk kerja, tak sempat nak tahu ni. Mungkin dia nak tahu tapi tak kesampaian.
lewat lagu ajak dia kesampaian. Sama. Okeylah, kita baca berkat.